Baik, hari ni aku nak jawab satu soalan yang aku rasa agak banyak ditanyakan. Sama ada boleh atau tak kita sebagai orang awam ni semasa pihak polis sedang melakukan raiding ke, semasa pihak polis sedang melakukan tangkapan, penggeledahan dan pelbagai lagi lah, kita boleh atau tidak sebenarnya merakam mereka semasa mereka melakukan tugas, okey? Jawapan sebenarnya memang sangat-sangat mudah. Yes, sebenarnya tidak ada mana-mana undang-undang yang mengatakan kita tidak boleh merakam mereka semasa mereka melakukan tugas. Dan logik ini sebenarnya sangat mudah untuk kita dapati. Sebab apa? Sebab tahun 2019 jadi bermula dengan kenyataan daripada IGP ketika itu, Tan Sri Amir Badu tak silap aku, berkenaan dengan memang PDRM akan menggunakan body cam secara skala besar kepada semua anggota-anggota di lapangan demi menjaga transparansi, demi menjaga kemaslahatan di antara rakyat dan juga di antara PDRM. Okey, sebab apa? Sebab semakin banyak kes-kes di mana memang ada abuse of power daripada anggota-anggota PDRM, makanya memang ada keperluan lah ketika itu dicadangkan untuk semua anggota-anggota ini memakai body cam semasa mereka melakukan tugas di lapangan. Okey, so come tahun 2024, tahun 2026 sebenarnya memang dah jadi realiti. Memang dah ada banyak body cam kamera yang telah diberikan oleh pihak PDRM untuk mereka gunakan semasa mereka sedang melakukan kerja-kerja di lapangan. Okey, so memandangkanlah memang PDRM sini memang diwajibkan untuk merakam kalau boleh segala perkara yang mereka lakukan semasa berada di lapangan. Kenapa pula kita sebagai orang awam tidak boleh merakam kerja-kerja mereka semasa mereka melakukan tugas tersebut untuk melindungi diri kita sendiri? Sebab apa? Sebab kita bukannya buat benda ni sebab kita nak menyusahkan kerja dia, seperti mana kadang-kadang anggota polis cakap, kau jangan rakam sebab apa? Kau sedang mengganggu aku daripada melakukan tugas di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Okey, Seksyen 186 Kanun Keseksaan menyatakan bahawasanya sekiranya gangguan itu memang terpaksa memberhentikan anggota-anggota ini atau pejabat-pejabat kerajaan ini, pejabat-pejabat awam ni daripada melakukan tugas mereka. Tetapi sekiranya sebagai kita, sebagai orang awam, kita hanya duduk mungkinlah 10 meter, 15 meter daripada tempat dia sedang buat kerja dan kita merakam senyap-senyap, kita tak ada kacau siapa-siapa, benda ini sebenarnya tidak memberi apa-apa halangan kepada orang yang sedang melakukan tugas ketika itu, especially lah pihak polis. Dan apabila sekiranya lah memang ada pihak polis cakap, kau jangan rakam, kau sedang menghalang aku daripada melakukan tugas, apa yang kau boleh jawab dengan dia? Kau boleh tanya, sekarang ini saya merakam awak, di mana sebenarnya halangan itu berlaku, di mana sebenarnya halangan itu wujud? Sebab apa? Sekiranya kau masih, semasa kau merakam ni, dia masih boleh geledah kereta kau, dia masih boleh geledah rumah kau, dia masih boleh menangkap orang-orang yang dia nak tangkap, makanya ketika itu tidak ada mana-mana orang yang menghalang mereka daripada melakukan tugasan mereka. Okey, semata-mata merekod dan merakam kegiatan tangkapan, kegiatan penggeledahan, kegiatan raiding ke atas mana-mana kawasan di atas mana-mana ini bukanlah satu faktor yang boleh kita katakan bahawasanya orang ini sedang menghalang penjawat awam ini daripada melakukan tugas. Okey, kepada rakyat-rakyat aku di luar sana, jangan mudah kita diperdaya oleh tipu daya seperti ini. Bacalah undang-undang secara spesifik. Kau boleh cari benda ni di dalam portal PDRM sendiri berkenaan dengan pemakaian body cam. Okey, dan kau boleh sendiri baca kenyataan daripada bekas Presiden Malaysian Bar, okey, yang mengatakan bahawa tidak menjadi masalah sebenarnya untuk mana-mana orang awam merakam kerja polis semasa mereka sedang melakukan tugas di lapangan. Okey, dan aku mohon sekiranya korang rasa video ini bermanfaat, aku minta korang repost, aku minta korang like, aku minta korang share, dan jangan lupa tolong bookmark video ni. Sekiranya korang berada dekat situasi yang sama, sekurang-kurangnya ada ilmu daripada video ni yang korang boleh gunakan untuk memperjuangkan hak korang sebagai rakyat dalam negara kita. Okay? So kalau korang boleh follow, jemput follow aku. Sekiranya ada soalan, jangan segan, jangan silu, tanyalah soalan anda di ruangan komen. Okay? Bye-bye.